Konstantinopel. Ha? Konstantinopel? T-Rex hebat. Dekat hutan, semua binatang takut dengan dia. Rawr! Eleh, Wonder Ruby ada laser. T-Rex tak ada. Rawr! Ish! Seronoknya main. Papa ada cerita best. Nak dengar tak? Cerita? Nak! Bismillah. Pada suatu masa dahulu ada seorang sultan yang hebat, sentiasa solat, tak pernah lewat. Sultan Al-Fatih cekap dan kuat. Wah! Sultan Al-Fatih? Ya, Sultan Al-Fatih ni dari kecil dah bercita-cita nak buka kota Konstantinopel. Konstantinopel? Konstantinopel. Sekarang dah jadi Istanbul. Oh, Istanbul. Dalam 800 tahun, ramai yang cuba buka kota Konstantinopel. Tapi tak berjaya. Habis tu, macam mana? Jangan risau. Tentera Sultan Al-Fatih sangat bijak. Mereka buat meriam gegasi untuk hancurkan tembok kota Konstantinopel. Fuyo! Meriam gegasi. Besar macam T-Rex tak? Besar. Berat dia sampai kena tarik berpuluh orang. Wah! Lepas tu... Oh! Tembok kota Konstantinopel pun berlubang. Tapi, orang di kota itu laju. Mereka tampal semula dinding yang dibom tadi. Alah! Lepas tu, Papa, Sultan Al-Fatih menang tak? Lepas tu... kita solat dulu. Ha? Kalau nak jadi hebat macam Sultan Al-Fatih, Omma Hana kenalah solat awal waktu. Jom. Jom! Lepas tu dia... Papa! Sambunglah cerita Konstantinopel. Kontapel? Konstantinopel. Ha! Tentera Islam cuba untuk pecahkan pintu masuk kota Konstantinopel. Tapi tak berjaya. Ramai tentera Islam yang cedera. Ha? Kesiannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tolong hamba-Nya. Lebih-lebih lagi untuk orang yang sentiasa solat di awal waktu. Macam Sultan Al-Fatih? Bukan Sultan Al-Fatih je. Tenteranya pun sentiasa solat awal waktu. Dengan bantuan Allah, Sultan Al-Fatih dapat idea untuk serang dari laut, naik kapal. Laut! Iya, laut. Kat laut, ada rantai besi besar yang halang perjalanan kapal-kapal Sultan Al-Fatih. Habis tu macam mana? Ya orang kalah ke? Semua tentera bersatu, mereka saling membantu. Angkat kapal satu persatu, rentas pulau di situ. Wah! Kapal besar tu macam ni tak? Lagi besar. Bayangkan, 70 kapal berjaya diangkat dalam masa sehari je. Hebatnya! Ha? Akhirnya, Sultan Al-Fatih dan tenteranya berjaya membuka pintu kota Konstantinopel. Dan azan pun dilaungkan di kota itu. Wah! Oma
anak solat awal waktu. Hana pun. Bagus anak Mama. Sultan Al-Fatih sangat hebat. Beliau sentiasa solat. Omar Hana nak jadi hebat. Solat awal tak nak lewat. Papa Mama, jom solat. Jom! Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kawan-kawan. Hebat kan Sultan Al-Fatih? Jom salat awal waktu. Barulah hebat. Allah pun sayang. Alhamdulillah. Isi sedekah. Murid-murid, sedekah ni bagus tau. Lagi bagus kalau buat sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi? Oh. Kawan-kawan, jom sedekah. Jom! Kumpul-kumpul kami kumpul untuk sedekah. Beri-beri kami beri, ini sedekah. Mari beri bantuan. Tolong yang memerlukan. Mari sedekah, ia satu ibadah. Tolong-tolong kami tolong, ini sedekah. Terima kasih, tolong pakcik-pakcik gembira. Tanda syukur pada Yang Esa dengan nikmat yang ada. Mari sedekah, oh seronoknya. Murid-murid, senyum pun sedekah. Ya ke? Senangnya. Senyum-senyum kami senyum, ini sedekah. Senyum-senyum bila senyum orang gembira. Mari beri bantuan. Tolong yang memerlukan. Mari sedekah, ia satu ibadah. Kami beri, kami tolong, ini sedekah. Seronok sedekah. Tanda syukur pada Yang Esa Dengan nikmat yang ada. Mari sedekah, wah seronoknya. Seronoknya sedekah. Alhamdulillah. Siang malam. Sebab itulah. Oh, tapi Atuk, macam mana siang boleh jadi malam? Bila matahari terbenam, jadilah malam. Matahari terbenam pergi mana? Ish, Abang Umar ni. Matahari pergi tidurlah. Matahari tak tidur. Matahari pergi mana, Atuk? Matahari tak pergi mana-mana. Tapi bumi kita yang berputar. Bumi berputar lawan arah jam. Siang bertukar menjadi malam. Bumi berputar sepanjang hari dan keliling matahari. Tengok ni. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Abang Omar, tengok tu. Ada bulan. Bukan bulan ada waktu malam je ke? Bulan mengelilingi bumi. Sepanjang bulan tak henti-henti. Pantulkan cahaya matahari di siang dan malam hari. Siang terang dengan cahaya matahari. Malam gelap, tenang dan sunyi. Siang kerja untuk cari rezeki. Malam
bumi menghadap matahari. Dan malam bila bumi tak menghadap matahari. Betul tu. Inilah bulan yang kita nampak tadi. Bulan sentiasa pantulkan cahaya. Sebab tu kita boleh nampak bulan waktu siang. Pandainya. Hebatnya Allah yang mencipta semua. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Esa. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Siang terang dengan cahaya matahari. Malam gelap, tenang dan sunyi. Siang kerja untuk cari rezeki. Malam tidur rehatkan diri. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. La 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 la. La 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 la. Kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam. Fal bila marah. Vroom, vroom, vroom. Hah? Nurul! Maaf Faris. Ish! Habis rosak kereta Faris. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah kita sabar, syurgalah ganjarannya insya-Allah. Mama, Papa. Ya Allah. Ish, dia ni. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah kita sabar, syurgalah ganjarannya insya-Allah. Syurgalah ganjarannya insya-Allah. Terima kasih ingatkan Papa. Sama-sama. Alhamdulillah. Hebatnya malaikat. Murid-murid, memandangkan kita akan buat jamuan berbuka, cikgu minta seseorang untuk tolong kita. Ha? Siapa? Tak tahu. Assalamualaikum semua. Ustaz Musa. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, tolong tengokkan mereka. Tak ada apalah. Anak murid saya juga. Oh, ni ada buah sikit. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita akan bahagi kumpulan. Hana, Sarah, Nurul, Lisa ikut cikgu sediakan makanan. Omar, Sufi, Faris dan Indra ikut Ustaz Musa carikan barang hiasan dari stor. Baik, Cikgu Laila. Maaf ya, stor tu bersepah sikit. Tak apa, pandailah kami cari nanti.
Reben, bunga, belon. Lah, sikit je. Jom, ikut Ustaz. Jom. 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 Kita cari cepat-cepat. Lepas tu, boleh terus hias. Okey. Allahu Akbar. Allah. Sepahnya. Waduh. Macam mana nak cari ni? Ha? Stok tu bersepah sikit. Okey. Kita kemas dululah. Baru senang nak cari. Lah, nak kena kemas ke? Yelah, nanti boleh dapat pahala. Betul tu. Nanti malaikat akan catat semua amalan baik kita. Malaikat? Malaikat ciptaan Allah, ia bersifat cahaya. Makhluk yang taat pada Allah selalu ada dengan kita, hamba Allah yang mulia. Lagi banyak amalan baik kita buat, lagi banyak malaikat akan catat. Betul tu. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Amin. Raqib atid sentiasa bersama, catat semua amalan kita. Raqib atid di kanan dan kiri, setia catat setiap hari. Faris? Uish, cantiknya. Tengok ni. Faris jadi burung. Kasih. Masya Allah. Tahu tak, kepak malaikat lagi cantik. Lagi cantik. Iya, malaikat dicipta dari cahaya. Bayangkan, setiap bulu pelepah pada kepak malaikat ada warna yang berbeza-beza. Tapi bila bergabung, puff, jadi cahaya putih yang bersinar. Tak jadi putih pun. Tengok ni. Dari banyak warna, Jadi putih. Ajaib. Putih. Tengok tu. Siap. wah, hebatlah Umar Indra. Faris pun dah nak siap, Ustaz. Tengok ni. Iya, bagus Faris. Ustaz, dah jumpa ke barang hiasan? Allah, belum lagi. Cepat sikit ya. Takut tak sempat hias. Hias. Okey. Apa benda? Apa tu? Belon, reben, alas meja, bunga. Belon, reben, alas meja, bunga. Belon, reben, alas meja, bunga. Belon. Ni Ustaz. Wow. Ustaz okey ke? Okey je. Iya. Iya. Ush. Wow, mantul. Sufi, lihat ini. Keren gak? Fuyo. Nak tengok sayap dia. Bayangkan, sayap malaikat lagi besar dari bumi. Hebat kan? Tapi ada malaikat yang lagi besar dari itu. Apa? Besarnya. Hebat kan? Lagi hebat, Allah yang mencipta semua malaikat. Sila. Reben. Pos sana. Mana ni? Pusing lagi. Lajunya. Wow, hebat. Agak-agak malaikat laju tak? Tak tahu.
Pastilah laju. Malaikat bergerak lagi laju daripada cahaya. Ha, cuba Umar suluh ke bingkai gambar tu laju-laju. Ha, bila bergerak laju, kita terlajak kan? Ya. Tapi malaikat tak pernah terlajak. Tak pernah. Kalau malaikat Jibril nak duduk sebelah Nabi, sekelip mata je dah sampai. Tanpa terlajak sikit pun. Faris pun tak terlajak. Tengok Ya. Malaikat laju dan kuat. Lebih laju dari kilat. Malaikat besar dari bumi. Tetap patuh pada ilahi. Wah, hebatnya malaikat. Hebat lagi Allah yang mencipta malaikat. Ustaz, dah jumpa ke? Dah nak waktu berbuka dah ni. Tinggal reben je. Rasanya ada letak dalam bekas biru. Dekat rak tengah. Bahagian atas kot. Oh, okey. Ada. Terima kasih. Allah. Hai. Indra! Reben! Yeay! Alhamdulillah. Semua okey? Alhamdulillah, semua dah jumpa. Lah, tolong kemas ke? Susah-susah je. Tak apa. Buat sama-sama, cepat je siap. Terima kasih semua. Jom Sufi. Ha? Okey. Tunggu. Apa ni? Sufi, hati-hati. Sufi! Innalillah. Kenapa tu? Sufi! Astagfirullahalazim. Sufi, okey tak? Ada sikit mana-mana? Dah maaf Sufi. Faris tak sengaja. Tak apa Faris, Sufi okey. Untung ada alas meja ini. Mungkin malaikat yang selamatkan Sufi. Malaikat? Masya Allah. Betul juga tu Umar. Melainkan dengan izin Allah, malaikat sentiasa ada melindungi kita dari segala bahaya. Biar betul. Mantul. Sehebat-hebat malaikat, hebat lagi Allah yang mencipta semuanya. Subhanallah. Wah, pandainya semua. Macam mana tahu pasal malaikat? Ustaz saja. Ceritalah lagi dekat cikgu pasal malaikat. Okey, malaikat ni... Dengar ni. Malaikat kan dia ada kepak besar. Malaikat ciptaan Allah, ia bersifat cahaya. Makhluk yang taat pada Allah selalu ada dengan kita. Hamba Allah yang mulia, hebatnya ciptaan Allah. Alhamdulillah. Kutip dan buang. Sedapnya. Alah, aiskrim Omar dah habis. Abang Omar tak baik buang sampah merata-rata. Oma, mari sini. Ambil dan buang dalam tong sampah. Bagusnya Anak papa. Allah suka kebersihan. Jom Kutip dan buang, taman bersih kita gembira. Kebersihan sebahagian dari iman. Jom kita amalkan. Ya, ada sampah. Tapi tong
sampah tak ada, beg ini ada. Oh mana, tolong juga. Kutip dan buang dalam beg ini. Jom kita bersihkannya. Allah suka kebersihan. Jom Kutip dan buang, taman bersih kita gembira. Kebersihan sebahagian dari iman. Allah sukakan kebersihan. Gembiranya, jom kita amalkan. Jom kita amalkan. Amanah. Segmen warna siapa ni? Pinjam Sarah punya. Omar, Hana. Amanahlah, bila pinjam jaga dengan baik. Amanahlah, ini kan barang Sarah. Bayangkan kalau barang kita orang rosakkan, mesti kita rasa sedih. Bayangkan sama warna Sarah. Kita jaga, mesti Sarah suka. Kita pun gembira. Sufi, nak pinjam robot? Okey, Indra juga mau. Tak boleh. Faris, Indra. Amanahlah. bila pinjam jaga dengan baik. Amanahlah. Ini kan barang Sufi. Bayangkan Kalau barang kita orang rosakkan, mesti kita rasa sedih. Bayangkan kalau mainnya Sufi, kita jaga, mesti Sufi suka. Kita pun gembira. Allah sayang kita. Alhamdulillah. Kenal Nabi. Ini Oma. Oma anak Papa. Hana pula, adik abang Oma. Atuk pula, atuk Papa. Bukanlah. Atuk tu. Ayah Papa. Oh, Buat apa tu? Belajar ahli keluarga. Oma Hana kenal tak siapa ayah Nabi Muhammad? tak. Hana tak tahu. Ayah Nabi. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama datuk Nabi Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Abu Talib. Jom bersama Kenal keluarganya Nabi kita, kekasihnya yang istimewa. jom bersama kenali Nabi kita, Rasulullah utusan dari Allah. Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ye, balik kampung. Tak sabarnya jumpa atuk. Papa, ceritalah lagi. Umur Nabi 6, ibunya jaga. Umur Nabi 8, Datuknya jaga. Umur Nabi 11, ikut berniaga. umur 25, Berkeluarga, Jom bersama kenal keluarganya. Nabi kita, kekasihnya yang istimewa. jom bersama kenali Nabi kita, Rasulullah utusan dari
Siapa tahu? Anak Nabi ada berapa? Oh, tahu. 7 anak Nabi. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah dan Ibrahim. Wah, pandai anak-anak Mama. Dah masuk waktu ni. Jom solat. Umur 35. Letak Hajarul Aswad. Umur 40. Turunnya wahyu. Umur 53. Hijrah ke Madinah. Umur 63. Wafatnya Nabi. Jom bersama kenal keluarganya Nabi kita, Kekasihnya yang esa. jom bersama Kenali Nabi kita. Rasulullah Utusan dari Allah. Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah. La la la, la la la, la la la, la la la. Alhamdulillah, sampai pun. Umar, Hana. Yeay! Atuk, Nenek! Hana nak pinjam boleh? Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, Cikgu Laila. Hari ini kita akan belajar adab pinjam barang. Pinjam barang? Bila nak guna barang yang bukan milik kita, mintalah izin pemiliknya. Cikgu nak pinjam ni boleh? Boleh, ambillah. Hormat menghormati Allah suka. Wah, boleh pinjam. Alah, patah pula. Terima kasih, Sarah. Sama-sama. Sarah, Hana nak pinjam ni boleh? Boleh. Ambillah. Terima kasih. Sama-sama. Wah, seronoknya. Hana, nanti kena pulang. Oh, cantiknya. Hah? Pandainya Abang Omar lukis. Mestilah. Sufi, Hana nak pinjam ni boleh? Boleh, ambillah. Terima kasih. Bila nak guna barang yang bukan milik kita, mintalah izin pemiliknya. Hana nak pinjam ni boleh? Boleh, ambillah. Hormat menghormati Allah suka. Wah. Nurul, Hana nak pinjam ni boleh? Tak boleh. Okey. Wah, Sarah, Hana nak pinjam ni boleh? Terima kasih. Papa, tengok ni. Banyak tak? Banyaknya. Tapi siapa punya ni?
Ni semua kawan-kawan punya. Kenapa Hana ambil barang kawan-kawan? Hana dah minta izin. Jadi, ini semua Hana punya. Hana, ini kawan-kawan punya, bukan Hana punya. Bila dah pinjam barang yang bukan milik kita, pulangkan pada pemiliknya. Kesian kawan-kawan. Esok Hana pulangkan semula tau. Okey. Hormat menghormati Allah suka. Bagus anak papa. Ha? Faris. Hana. Ha? Hana datang. Cepat-cepat. Simpan. Hana datang. Cepatlah. Nanti Hana nak pinjam lagi. Lepas tu tak pulangkan. Ha? Hana? Hana tak sengaja. Tak apa. Jom. Hana nak minta maaf kawan-kawan semua. Hana ingat ni Hana punya. Minta maaf ya. Hana tak sengaja. Sarah maafkan tak mengapa. Wahai kawan-kawan, janganlah kita lupa barang dipinjam pulangkan semula. Menghormati orang lain, akhlak yang mulia. Jom kita bersama hormat semua. Nak pinjam boleh. Tapi jangan lupa pulangkan semula. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kalau kita dah pinjam barang, Kita kena pulangkan semula. hormati barang milik orang lain. Barulah Allah sayang. Alhamdulillah. Mari berusaha. Oma, Hana, boleh! Cuba lagi. Wow. Aduh. Mama, Papa, lihatlah. Kami sudah usaha. Tapi tak mudah. Ianya susah. Kami tak boleh. Oh my Hana, sabarlah. Jangan berputus asa. Terus usaha. Kita berdoa, pasti berjaya. Mari Mama tolong bangunlah berdiri. Mari Papa tolong meluncur ke depan. Jika kita terus sabar, tidak mudah putus asa. Pasti Allah akan suka. Kita juga gembira. Hana, jom cuba lagi. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Papa, lihatlah. Kami hampir berjaya. Sungguh gembira. Wow. Yang rasanya takkan putus asa. Alhamdulillah bagusnya. Oma Hana gembira. Bila berusaha. Tak putus asa, kita berjaya. Aduh. Mari Mama tolong bangunlah berdiri. Mari Papa tolong meluncur ke depan. Jika kita terus sabar, tidak mudah putus asa. Pasti Allah akan suka. Kita juga gembira. Wah, kita berjaya. Mama, Papa, lihatlah. Kami sudah berjaya. Sungguh gembira. Wah, Yang rasanya tidak putus asa. Yeay. Alhamdulillah bagusnya. Oma Hana gembira. Bila berusaha, tak putus asa, kita berjaya. Yeay. Alhamdulillah. Alif, Ba, Ta. Abang, Mama, buat apa tu? Tulis alif bata. Hana tahu. Ini huruf Ta.
Ya, betul kan? Ini huruf ba. Mama ajar alif bata ya? Nak? Alif bata tha jim ha kha. Dal dal ra zai sin shin sad dot. Ta za ain fa qaf qaf lam. Mim nun waw ha hamzah ya. Mari kawan-kawan belajar alif bata huruf hijaiyah untuk baca Al-Quran. Yeay, Hana dah tahu. Alhamdulillah, pandainya Hana. Kawan-kawan, jom nyanyi sekali. Alif bata tha jim ha kha. Dal dal ra zai sin shin sad dot. Ta za ain fa qaf qaf lam. Mim nun waw ha hamzah ya. Mari kawan-kawan belajar alif bata huruf hijaiyah untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah, kita dah pandai alif bata. Hana lapar. Okey, jom kita makan. Faris, mulakan dengan bismillah. Kami suka bersukan. Goyang-goyangkan badan, main bersama kawan. Mari sihatkan badan. Ya. Sabar Faris. Kenapa ni? Susahlah nak main belon ni, cikgu. Apa kata Faris cuba lagi? Sebelum tu, jangan lupa baca bismillah. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Oh. Lepas baca bismillah, tarik nafas panjang-panjang. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang. Ya ke cikgu? Nak cubalah. Ingat sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Ya. Wah, Faris berjaya. Yeay! Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, cikgu ada permainan menarik untuk semua. Siapa nak main? Saya. Permainan pertama ialah kepit gelong. Uma, jom! Okey. Tapi sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Sedia? Mula! Ya. Yeay! Nampaknya semua dah berjaya lepasi permainan pertama. Permainan kedua ialah baling dan sambut. Wow! Oma, Faris nak sambut bola? Okey. Faris dah sedia ni. Cepatlah baling. Faris. Sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Sedia Faris? Sedia. Nah. Tingginya. Wow.
Sekarang masa untuk permainan terakhir. Dah sedia? Dah! Permainan terakhir kita hari ini ialah lepasi titi sambil bawa bola pingpong. Wah! Oma, Faris nak mula dulu boleh? Boleh. Tapi sebelum mula, kita baca. Faris. Faris suka cabaran untuk jalan di titi sambil membawa bola. Wow! Yish! Faris. Ish! Wow! Asyik tak berjaya je. Faris, ingat tak pesan cikgu tadi? Ingat. Sebelum mula, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan Dengan sebut bismillah. Faris suka cabaran, tapi perlu bertenang. memohon pertolongan. InsyaAllah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Faris berjaya. Wah, hebatnya Faris! Alhamdulillah. Terima kasih, Oma. Lepas ni, Faris akan sentiasa ingat untuk baca bismillah. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Assalamualaikum. Bila kita baca bismillah, InsyaAllah semua jadi senang. Alhamdulillah. Wah, rumah pokok. Ahar! Kapten Oma, tengok tu. Ada pulau. Itu bukan pulau. Ha? Itu sotong raksasa. Pusing Hana, pusing. Baik, Kapten. Macam mana ni, Kapten Oma? Kita perlukan bantuan. Wah, main apa ni? Mama, Papa. Ahar, Omar dan Hana tengah main lanun-lanun. Tengok kapal lanun ni. Hebat. Apa kata kita buat rumah pokok? Rumah pokok? Rumah pokok bentuk kapal lanun. Wah! Ahoi! Omar nak ada teropong. Boleh tengok pulau. Boleh tengok bintang malam-malam. Hana nak bawa kapal. Baik, Kapten. Omar nak letak bendera besar. Hana pun. Hebatnya. Jom buat rumah pokok. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mama sayang Oma Hana selamanya. Papa sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma Kama rabbayani saghira. Sikit lagi. Siap. Hana, jom tunjuk kat Mama Papa. Baik, Kapten. Mama, Papa. Iya. Baik-baik lari tu. Aduh. Mama, Papa, tengok ni.
Wah, cantik bendera. Rumah pokok pun dah nak siap. Yeay! Wah! Ha? Alamak! Ha? Rumah pokok! Hujan. Jom, masuk dalam. Oma nak main lalu-lalu kat rumah pokok. Hana pun. Ha. Kami sayang Omar Hana selamanya. Kami sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Hebatnya rumah pokok. Terima kasih Mama Papa. Papa! Papa demam sikit je ni. Aciu! Alhamdulillah. Ya Allah sayangi Mama Papa selamanya. Terima kasih sayang kami sentiasa. Oma, Hana, pergilah main dulu. Tak nak. Kapten Oma dan Hana nak main dengan Mama Papa. Oma Hana tunggu Papa bangun. Ha? Nak main sama-sama. Papa. Omar, Hana, Papa dah sihat. Jom kita main. Yeay! Ya! Jangan risau. Kami Sedia membantu. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sayangilah kami semua selamanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kita kena selalu doakan ibu bapa kita. Minta Allah sayang mereka sampai ke syurga. Jadi, jom doa untuk ibu bapa. Alhamdulillah.